ada dua pilihan je. Nak mengabaikan, bukan mengabaikan, memudaratkan sedikit dunia atau memudaratkan akhirat kita. Kita nak yang mana? Tapi kebanyakan orang, dia buat apa yang dia buat hari ini, dia banyak memudaratkan agama. Solat lambat, solat tak khusyuk, tak sempat baca Quran, tak sempat zikir. Bahaya, agama dia dalam bahaya. Macam orang terputus hubungan dengan Allah. Lepas tu Nabi kata, allazi yazkuruna Allah wallazi la yazkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Orang yang sentiasa zikir ingat pada Allah dengan orang yang selalu lupa Allah tak berzikir seperti mayat dan orang hidup. Mana orang yang sentiasa ingat pada Allah berhubung, sebenar orang ni hidup. Hidup apa? Hati. Dan orang yang putus hubungan, orang tak berzikir, baca Quran pun tak ada masa, sebenar Nabi kata orang ni sebenar mayat. Mayat berjalan, mayat makan. Bahaya. Okey?